Hello, what's up guys, kembali lagi. Kali ni aku nak tukar lampu aku. Ni lampu lama aku ada pakai garnish dan lampu asal V1. So plan aku nak tanggalkan garnish ni. Aku nak ganti balik pada yang asal punya, yang original punya. Bukan apa, sebab aku pun dah boring. Sebab dah hampir 2 tahun aku pakai rasanya. Jadi aku akan tukar lampu lain, lampu belakang. Aku ambil design lain, nanti korang tengok lah. So, untuk buka garnish ni memang agak rumit sikit, sebab dia ada satu skru belah hujung dia tu, memang agak susah. Jadi korang layanlah video ni macam mana aku buka. Ini adalah soket power yang aku ambil daripada lampu nombor plate. Aku tarik current daripada situ. Jadi aku kena cabut lah semua ni sekali. Ini soket dia. So inilah dia lepas aku dah cabut dan dah tanggalkan logo garnish ni. Dan aku pun dah lepaskan dah. Dah ada wire dah pun. So next, lepas aku dah pasang balik garnish asal aku nak tampal balik logo lama aku. So next step, aku tampal balik logo P lama aku ni. Tak double tape dan tampal. Tu macam biasa, aku sangat minat dengan stiker ni. Ni dah kali berapa dah aku beli kan. Pakai balik yang warna merah, ada tone, 2 tone ni. Untuk stiker ni nanti aku letak link dekat description, korang boleh tengok kat nanti. So ni hasil dia, nampak kemas kan daripada dulu. Ok, sekarang tibalah masanya untuk reveal lampu baru aku. Macam korang nampak, aku ni rakam 2 phone. Satu yang sekarang ni, satu yang kat tangan akulah yang nak pasang. Jadi memang itulah, aku tak boleh nak buat dua-dua. Yang aku rakam kat tangan tu pun aku guna untuk rakaman pasang untuk konten kat TikTok. Abaikan semua tu, jadi fokus pada pemasangan. Untuk pengetahuan korang, lampu ni aku dah pakai dekat 3 tahun 4 tahun aku rasa, daripada aku keluar kereta ni. Lebih kurang macam tu lah. Dan pasang dia pun tak susah, korang boleh buat sendiri. Beli je online lampu ni, pasang sendiri. 2 skru ni je kena buka. So lepas dah buka, kau cabut lampu dan kau nampak ada satu soket. Senang je, tak ada banyak-banyak soket macam lampu asal. Dia ada satu soket je. Benda pun nama plug and play je. Cabut soket tu dan boleh tanggal. Oh ya, lupa nak bagi tu. Nak tanggalkan dia, korang kena lalukan dia dekat satu lubang kat tengah antara bodi kereta tu, macam ni. Ok, next, inilah dia lampu baru aku. Yang korang nanti kalau korang nak tengok kan, aku memang dah lama berkenaan design ni. Untuk pengetahuan korang, lampu ni nama dia V2 lah. V2 yang aku pakai tadi, yang lama tu V1. So yang ni V2. Tengok, ni lah soket dia. Simple, pasang dia sama je, korang sambung tu. Mana korang buka belah kanan, macam tu juga buka belah kiri. Aku skip dulu sebab nak buat surprise sikit, nak tunjuk design dia macam mana lepas dah pasang. So yang macam korang nampak, ni lah wiring yang ada kat belakang. Ni bukan wire apa, ni wire reflector, lampu reflector. Ingatkan korang, kalau korang beli lampu reflector, cari yang jenis macam ni. Setiap wire dia ada pin. So korang tak perlu potong lampu belakang, korang just cocok dia dekat soket setiap satu wire. So lepas dah siap, inilah hasil dia mempersembahkan. Aku minat lampu ni bukan sebab apa, korang tengok dalam ni. Bila tekan brake, dia nampak macam ada lapisan. Itu pada mata aku lah. So itu saja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk next content. Aku ada banyak content, cuma aku tak ada masa je sangat nak buat sekarang ni. So stay tune dengan follow dan subscribe aku. Thank you guys. Stay safe. Assalamualaikum.